Zaman PMX, peruntukan untuk negeri Johor is the highest dalam sejarah. 14.6 billion. Apa pendapat Kak? Ialah memang kuranglah sebenarnya. Kalau nak ikutkan Johor ni sebenarnya ekonomi dia sekarang dah bertambah maju dengan kerajaan dengan adanya menteri besar yang ada sekarang yang Kak, janganlah malu nak sebut apa kerajaan perpaduan bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sampai nak tersasut-sasut sebab benda yang benar selalunya spontannya akan terkeluar bila soalan diajukan dan dia akan jawab dengan spontan. Sebab tu bagi aku kerajaan bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini terbukti menyusup ke jiwa rakyat tentang pembangunan negara, kemajuan negara, penjagaan terhadap rakyat. Sebab tu sampai tersasung nak sebut kerana kerajaan perpaduan bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim tu. Tapi cepat-cepat dia dia counter balik. Itu tandanya apa Kak? Ada tu dalam hati terselit nak sebut nama Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun kerajaan pusat sekarang ni. Jadi ini membuktikan bahawa kita mesti pertahankan harapan. Sebab harapanlah yang sebenarnya sentiasa memberi harapan kepada rakyat dan menunaikan harapan rakyat. Assalamualaikum.